Game sedar tak sedar dah 30 tahun dah. Ui, Benches ni. betul Wan, gila lama tu. 1995, 2025, 30 tahun. 30 tahun. Kalau orang tu kira dah separuh umur. Separuh umur. Aku pun dah separuh umur dah Wan. Ambil lagi 40 je lebih. Sobol sekarang. Ui, aku kalau ikut daripada fizikal, memang tak boleh main dah rupa ni Wan. Fizikal ni heavy battle je. Ini Kalau dekat Amerika. Ini kalau ini heavy battle lah, aku kena training banyak je Wan. Boleh kurus jadi macam ni Wan. Itulah. Sekarang main Sobol Zim, glove bersepah-sepah. Memang lah Wan sekarang. Bola bersepah-sepah. Memang betul. Kalau zaman dulu macam mana je? Zaman dulu aku nak main Wan glove ni, ya Allah memang paling teruk lah. Bukan glove macam ni. Sekarang kulit kan. Dulu yang PVC punya macam plastik punya tu kan. Yang itu. Ada glove pun 2-3 je elok lah. Betul, aku rasa dia punya benang ni, aku rasa Sir dah salin berapa kali kot? Sir dah Pemejahit salin kan, jahit. Tengok berapa umur Sir sekarang. Dah salin berapa kali lah kulit ni. Baik memang aku memang teruk lah. Dari segi glove, bola, tengok bola sekarang berkilat-kilat. Sekarang dulu tak ada macam ni. Semua bola. Base pun rasanya kat gunting tayar. Ya, base dulu kami pakai gunting tayar. Gunting tayar tu apa-apa lah yang berat. Itu yang macam begitu pastinya kami buat pakai tayar untuk jadikan base tu. Bola kulit ni rasanya kalau dapat pegang, Itulah. rasa nikmat benar. Nikmat. Ini masa game je jumpa kan. Masa game je jumpa. Masa game je jumpa. Kalau masa training mula mengutu, dimple. Bola tu. Bola kuning yang lubang-lubang banyak kan. Yang tu lah. Tu lah. Budak sekarang kan. Hang bagi sikit nasihat kat budak-budak sekarang kan. Apa yang mereka perlu majukan lagi dalam bidang sukan ni benar. Okey, untuk zaman sekarang pertama sekali saya nak bagi sedikit gambaran lah. Kita dah 30 tahun dalam Benches ni. 30 tahun ni bukan angka biasa. Okey, 30 tahun ni kalau orang tu dah separuh dah. Okey, dah lebih daripada separuh umur dia. Kami pun dah separuh lebih dah. Betul. Okey, jadi maksudnya dia adalah satu legasi. Legasi Benches ni dah lama. Okay, dan macam mana legasi Benches ni kita nak ada lagi 30 tahun akan datang. Mungkin masa tu aku dengan Azim dah bercucu kan. Tapi masa tu kita ada tengok Sobol lagi. Ya, sebab apa? Sebab apa legasi ni penting? Sebab dalam Sobol, sukan Sobol ni aku tengok dia dapat membina kita punya karakter, membina kita punya disiplin. Betul. Okay, dari segi jaga equipment kan. Betul. Okay, bila kita sebut Sobol ni dia tak lari dengan disiplin. Jadi untuk zaman sekarang ni nasihat teman lah kepada semua. Mungkin ada yang jadi coach kan. Mungkin kebanyakannya parent, kalau nak galakkan anak main Sobol boleh. Okay. Sebab apa? Sebab Sobol ni dapat membina disiplin, dapat membina karakter. Okay. Dapat menepati masa. Okay. Apa yang Sir dengan Cikgu KA ajar dulu dari segi tepati masa, dari segi kerjasama kumpulan, okay, semua tu kita boleh bawa sampai bila-bila, insyaAllah. Sampai kalau boleh dia jumpa dalam syurga lah main Sobol. InsyaAllah. Satu lagi Wan, silaturahim Wan. Betul. Okay. Ukuah kita. Ukuah kita kan. Satu sukan ni yang menyatukan kita semua Wan. Betul. Yang kadang-kadang kita tak kenal budak-budak bawah ni. Tapi dengan sukan ni kita kenal. Betul. Siapa budak bawah kita, siapa budak atas kita. Sampai sekarang kita masih boleh bersembang, berhubung, kenal. So alhamdulillah Wan. Kalau tengok kan senior-senior lain yang best yang Azim, tak adalah kontak. Habis. Tak ada. Okey. Cuma dia dengan Azim, Jan, Angah, Parin masih lagi ada terikat tau. Ada terikat. Boleh, sebab boleh apa? Sebab ada Sobol ni. Sebab sukan ni. Sebab sukan ni. Kalau yang lain tu rasanya dah tak ada dah kontak kot. Kalau jumpa pun dia tak ada, orang kata tak ada shot tu tak ada. Chemistry tu tak ada. Bila ada sukan ni dia punya chemistry dia tu ada. Jumpa tu. Dia rasa lain. Dia rasa Wan main Sobol. Sobol yang betul atas dia yang utama dia. Harap generasi yang bongsu-bongsu lah, yang bongsu-bongsu yang batch yang ke tahun ke-28, 29, 30 ni, kita dapat rapatkan kuah kita sempena dengan program kita malam ni. Macam mana program kita hari ni? Hari ni ke malam ni? Kita happy je, semua dah datang. Kita makan je malam ni. Malam ni tak ada main Sobol kan? Tak ada. Makan. Datang makan je lah. Mengimbau kenangan. Sembang-sembang. Kita boleh sembang-sembang pasal kenangan kita ada dulu. Dalam banyak-banyak kenangan tu lah, mana hang rasa paling sampai sekarang segar dalam ingatan lah? Segar aku satu lah. Dulu masa mula-mula Benches ditubuhkan kan, satu petang tu macam mana Benches ditubuhkan tau. Satu petang tu waktu curriculum Koku dah habis masa tu. Lepas tu saya ajak budak-budak form 2 lah, yang saya lah, turun bermain. Masa tu form 2? Form 2 bermain Sobol lah. Itu kali pertama. Maknanya aku dah 6 lah.
kali pertama nak tengok budak-budak Fedah main softball kan. Masa tu aku jadi pitcher lah. Main-main, main. Saya tanya kat aku kan, pernah main softball ke? So aku cakap tak pernah je, tapi main rounders masa kecil. Itulah titik permulaan tumbuhnya Banshee di Sekolah Fedah. Itulah. Okay. Alhamdulillah sampai daripada situ 30 tahun. 30 tahun. Cukup lama. Separuh umur kita. Separuh umur. Macam-macam kenangan, macam-macam lah kan. Macam-macam antaranya bela ikan keli. Yang best je Banshee ni, dia pandai cari duit. Compare dengan kelab lain. Belikan keli. Belikan keli. Berniaga yo. Untung tak untung tu tak tahulah. Itu punya cerita lah. Kan tanam pokok pisang, yang bawa pisang anak pisang hutan pun ada. Betul. Dah besar baru tahu, tak berbuah-buah. Tak tahulah untung je ada tak untung kan. Tapi rasanya memang untung lah. Sebab setiap tahun saya akan bawa berjalan kan. Betul. Untung tu yang kata dapat pergi Gunung Ledang tu kan. Betul, untung tu lah. Dapat kami pergi Gunung Ledang kan. So tak kiranya mak bapak tak ada dah keluar duit sangat lah. Betul. Duit kelab je yang pakai. Okay, alright. Okay Zim, apa harapan Zim? Harapan saya pada sukan softball, terutamanya pada sukan softball lah, supaya sukan ni dapat dijadikan sukan keutamaan. Sukan yang menjadi sukan yang menjadi seperti bola sepak, bola jaring, takraw, badminton yang ramai orang boleh main. Setiap masa ada orang main. Harapan saya macam tu lah kan. Supaya softball ni menjadi satu sukan yang boleh menghasilkan pingat emas untuk sukan Commonwealth, maybe mungkin Olimpik di satu hari nanti. Sukan C yang boleh menghasilkan emas untuk negara Malaysia. Itu kan. Okey, alhamdulillah Zim. Harapan hang tu sebenarnya kalau kita tengok government sekarang ni dalam SUKMA, dia dah jadi sukan wajib softball ni. 2 tahun sekali. Dalam MSSM pun setiap tahun ada softball. Dia alhamdulillah mungkin akan datang 20 tahun akan datang sukan softball dia akan jadi lebih popular lah. Okey, bagi aku pula aku punya harapan, aku harap sukan softball ni lebih berkembang daripada kalangan kita ni, Banshees ni. 30 tahun Banshees ni mungkin ada jadi coach, jadi parent kan. Boleh sumbangkan apa yang kita tahu ni dekat level peringkat sekolah. Sebab aku cikgu kan, aku nampak benda ni kat sekolah lah. Kalau dapat dikembangkan lagi softball ni di sekolah, insyaAllah dia akan berkembang lagi di peringkat atas lah. Betul. Okay, jadi itu je harapan. Okay, insyaAllah. Okay, okay, alright.